Jangan kita fikir kita minum kopi itu seperti kita minum kopi satu benda yang halal. Tahu tak kita bahawa dalam kopi itu apa dimasukkan? Jarang orang tahu. Kopi kalau nak bagi sedap, dia kena masuk lemak. Lemak haiwan. Antara yang bagi lemak ialah tulang. Tulang apa? Masuk tulang lembu, tulang babi. Tujuan dia untuk menaikkan lemak itu. Untuk menaikkan lemak. Jadi sebab itu ada berapa banyak yang telah ditangkap bahawa kopi itu adalah kopi yang tidak halal. Sebab itu ada peraturan dekat Malaysia ini, kilang kedai kopi tiam. Kopi tiam ini kedai kopi lah. Bila dia nak dapat sijil halal, dia kena menyamak semua mesinnya. Sebab apa undang-undangnya begitu? Sebab kebanyakannya kopi, kedai kopi yang kita duk makan yang enak-enak tu, dia masukkan sumber lemak. Paling orang kita tak tahu. Jadi itu adalah di antaranya yang banyak sebutkan. Di dalam pembuatan begitu, kita tidak tahu mana yang halal, mana yang tak halal. Maka menjadi wajibul waqti, kewajipan semasa kita keluarkan kopi halal. Kita keluarkan. Kita seru orang untuk gunakan yang halal. Tapi kalau dia menolak, kita tak ada daya upaya. Sepatutnya dia memberikan support untuk mendapatkan barang-barang yang halal ini. Kita keluar daripada sumber yang halal. Kita tak guna E110. Kita tak guna emulsifier, bahan pembuat daripada yang haram. Kebanyakannya, subhanallah. Maka siapa yang nak support kita? Siapa nak bantu kita? Kalau orang Islam sini tidak sudi untuk membantu.